Tapi gambaran yang diberi kepada Rasulullah, grup yang paling ramai masuk neraka siapa? Golongan wanita, golongan perempuan. Kalau anda nak berkahwin, kalau anda nak cari pasangan, janganlah cari yang 6 jenis ni. Elakkan 6 jenis ni. Inilah 6 jenis wanita yang paling banyak menghuni neraka. Bila Nabi naik Mi'raj, antara yang dipertontonkan dan ditunjuk kepada Rasulullah ialah apa? Syurga dan neraka. Sifat-sifat penghuni syurga, sifat-sifat penghuni neraka. Sifat penghuni syurga secara umum, orang-orang dalam syurga ni kumpulan mana paling ramai menghuni dan mendiami syurga? Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Bukan tak ada orang kaya, ada. Tapi yang paling ramai grup masuk syurga, orang miskin, orang fakir. Tapi gambaran yang diberi kepada Rasulullah, grup yang paling ramai masuk neraka siapa? Golongan wanita, golongan perempuan. Kenapa demikian? Bila ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Kebanyakan daripada wanita, mereka ini melakukan kekufuran. Terkejutlah sahabat. Kufur ni kufur kepada Allah ke macam mana? Tidak. Kufur di sini bukan kufur dalam konteks ilmu tauhid, bukan kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Bagaimana bentuk kufur kepada suami mereka? Mereka tidak pandai berterima kasih kepada suami-suami mereka. Baik, inilah yang diberikan oleh ulama sebagai panduan. Kalau anda nak bercinta, kalau anda nak berkahwin, kalau anda nak cari pasangan, janganlah cari yang 6 jenis ni. Elakkan 6 jenis ni. Inilah 6 jenis wanita yang paling banyak menghuni neraka. Baik. Pertama dikenali sebagai al-ananah. Al-ananah. Yang kedua al-mananah. Tadi al-ananah, yang kedua al-mananah. Yang ketiga al-hunana. Bukan Yahanana. Yahanana tu qasidah. Al-hunana. Yang keempat al-hudaqah. 4 al-hudaqah. Yang kelima al-hulaqah. Yang keenam as-salaqah. Baik. Begini, biasanya sebelum berkahwin, orang lelaki terhadap bakal bapa ataupun ibu mertua, sifat karakter kita biasanya, siapa-siapa pun masa belum kahwin, depan mak ataupun bakal bapa mertua ialah pijak semut pun tak mati. Lepas kahwin sepak gajah pun mampu. Tu tak? Tu dia punya tagline dia. Sebelum kahwin pijak semut tak mati, lepas kahwin sepak gajah pun mampu. Sekarang, apa yang dimaksudkan al-ananah? Yang dimaksudkan al-ananah ialah sifat seorang perempuan dan isteri yang banyak keluh kesah. Maksud banyak keluh kesah ialah suaminya telah menyediakan pelbagai peralatan, dah sedia pelbagai kemudahan, dah sedia pelbagai prasana, dah sedia pelbagai kelengkapan, tapi masih tak puas-puas. Dalam rumah peti ais dah ada, dalam rumah TV dah ada, dalam rumah sofa pun ada, bilik tidur pun cermin ada, makeup ada, tapi dia tetap tak puas. Pergi kedai, abang cantik pula lah saya tengok sofa ni, padahal sofa kat rumah baru 3 bulan lepas. Dia asyik nak beli hak baru saja, kita jual lah hak lama murah-murah, kita beli hak ni. Baru ni dah beli 6 bulan lepas, TV 70 inci, tengok hak baru pula 90 inci. Kita tolak lah kat adik saya ke kat siapa ke, kita beli hak 90. Tak pernah puas walaupun dah disediakan suami. Hak kesian, hak nayanya suamilah, kerana nak memenuhi cita-cita isteri, nak memenuhi impian isteri. Yang sebenarnya dia tu kadang-kadang berlagu sendu, tak mampu, tapi berhutanglah semata-mata mengasihi isteri dia, sayang isteri dia. Ingat, orang perempuan yang ada sifat ananah ni, keluh kesah dan tak pernah puas ni, ini antara penyebab anda ditarik ke neraka. Yang kedua al-mananah.
Maksud al-mananah ialah jenis perempuan ataupun isteri yang banyak ataupun suka mengungkit. Suka mengungkit balik, seolah-olah tunggu saja kesilapan yang suami nak buat. Itulah yang dia nak tunggu, bila suami aku nak buat silap ni. Hak suami dia duk buat baik selama ini tak pernah dia pandang. Suami dia duk berkorban selama ini tak pernah dia nampak. Tunggu nak asyik suami nak buat silap, dia nak bantai, dia nak ungkit balik. Bila suami buat silap, itulah saya tak dengar sangat pesan bapak saya dulu. Kalau saya kahwin dengan Ramli, bapak saya cadang dulu pun hidup mewah lah ni. Ni kahwin dengan abang, papa kedana, menyesal saya kahwin. Dia ungkit balik. Lepas tu kalaulah saya tak kerja hari ni, dengan abang duk kerja kilang, duk bawa bah ni, kalau saya tak kerja, tak tahulah makan ke dak anak kita. Dia ungkit. Nah, hak lagu ni, anda juga antara yang akan kena tarik ke neraka. Yang ketiga, al-hunana. Ni jangan-jangan ada, tapi bahaya juga. Al-hunana ini ialah sikap perempuan yang suka dan berkenan kepada lelaki lain walaupun dia dah ada suami, dan dia suka membanding-bandingkan lelaki yang dia suka tu dengan suami dia. Contoh, dia pergi berjalan rumah jiran, dia tengok suami si leha ni duk tolong angkat pakaian, duk tolong lipat. Dia pun, oi bagusnya kalau dapat macam suami hang leha. Kalau abang mang hang tu agakkan nak lipat, basuh pun malas. Tu pun dia tangga-tangga pakaian campak atas lantai lagu tu. Kalau sekurang-kurang dia tak dalam raga ke, okey, kalau aku dapat macam suami hang ni, bagus sungguh. Dia banding pula, dan dia kutuk suami dia. Banding dengan suami orang yang baik, dia kutuk suami dia kat rumah. Faham tak? Ada tak jenis orang lagu ni? Ada. Ada orang lagu ni. Dan dia memperbandingkan pula. Tengok dalam TV hero-hero Hindustan, sungguh kalau boleh hak ni mati cepat-cepat ke, kalau boleh muka tu berubah, kalau Allah boleh ubah jadi handsome seolah lagu tu, tak puas. Ni pun kena tarik juga ni. Tu al-hunana. Yang keempat, al-hudaqah. Al-hudaqah ni suka memaksa. Lepas tu dia buat gimmick pula. Macam mana? Kalau hak yang kedua tadi, dapat ke tak dapat, suami atas mampu. Hak ni, dia paksa pula, dia tekan pula. Macam mana? Abang, kalau tak beli 90, TV 90 inci bang, saya minum racun tikus bang malam ni bang. Dia menggerungkan kita, menakutkan kita. Abang, kalau tak tukar sofa baru, saya terjun tingkat 14 ni bang. Abang pun, jangan kiah, yang kiah abang pergi beli. Tengok. Saya balik lari kampung, saya balik rumah mak saya. Macam-macam, dia ugut. Kalau tak beli. Jadi suami ni bukannya mampu sangat, ikutlah takut isteri terbuat benda-benda tadi, takut minum sungguh, takut terjun sungguh, takut piduk depan rel kereta api, macam-macam. Dia suka lagu ni. Ni pun kena tarik juga, ingat. Yang ini ialah al-hudaqah, al-hulaqah. Al-hulaqah ni pun ramai. Al-hulaqah ni sifat suka santai-santai, menonton TV, pi panggung wayang, bersolek, tidur. Tu je kerja dia. Suami balik pun duk makam, twistis, kaki duk lipat atas meja dak. Bang, baru balik bang. Bukan kata bang dah harga kau nak buat air. Seronok bang ni. Telenovela baru bang. Mai duk sekali tengok. Air tak buat, tak tanya apa. Lepas tu duk bersolek, duk make up lah. Cantik-cantik. Ni gincu baru beli, tudung baru beli. Farida bang, Farida ni. Cantik ke tak? Lepas tu duk tidur. Tu je kerja dia. Kadang-kadang terlepas solat berjemaah. Hal urusan anak tak terjaga. Anak pi tanya kerja sekolah, jerekah. Sebab hidup dia lagu tu je. Duk tengok TV. Lepas tu duk tengok cerita-cerita hiburan. Akhir sekali, apa dia? As-salaqah. As-salaqah ni ialah geng-geng bawah pokok mempelam. Kalau dulu gosip, kalau dulu mengumpat lah ni, SMS, WhatsApp, macam-macam. Tu mak nak pergi mana? Siap-siap tu. Tak ada apa lah, bawah pokok mempelam lah. Dengan makcik Leha, makcik Kiahang. Duk situ, macam-macam cerita lah. Pak Karim, cerita Pak Karim keluar, cerita Pak Tih keluar, cerita Pak Leh keluar. Lepas tu siap, tak cukup hak petang tadi tak habis lagi, SMS pula malah. Hang tahu tak berita baru ni? Baru lepas-lepas maghrib ni terjadi ni, ustaz duk buat ni. Tu lah kerja dia. Faham tak? 6 ni bahaya orang perempuan. Boleh tarik juga. Tapi nak cari, janganlah pilih hak jenis 6 ni. Itulah saya kata tadi, macam mana nak tahu? Perempuan pun lebih kurang sama juga. Masa belum kahwin, pijak semut, tak mati. Lepas kahwin, macam tadilah. Kita ni kenal pasangan kita sebenarnya lepas kahwin. Sebelum kahwin, bagus, masa tepat. Janji kebun bunga 3,5. Pukul 3 suku sampai dah. Pukul 3 sampai dah. Lepas kahwin, isteri kata ni, saya keluar sekarang ni pejabat pukul 4.30. Kadang-kadang pukul 7, tak sampai lagi tak. Dia duduk sembang kawan dia ikut dia lah. Pandai-pandai lah dia. Lepas tu telefon balik. Anda ke mana ni? Tunggu abang lah, pukul 7 tak main.